Okey, Assalamualaikum. Hari ni saya nak servis motor Y-Suku saya. Mileage sekarang dah 3098. Ni jarak perjalanan saya dalam seminggu lah, 611 km. Okey, minyak lama saya dah keluarkan. Lagi cap ni saya akan cuci lah. Jadi minyak yang saya nak guna adalah dari Motul 5100. Ini semi sintetik. Okey, so minyak ni daripada Vietnam. So dekat atas ni ada dia punya macam serial code. Saya akan tukar dekat Y-Suku nanti. Lepas tu setiap kali penukaran minyak hitam, kita wajib tukar oil filter dia sekali lah. So oil filter ni saya beli yang ada dalam paket, ada 10 unit. Harga pun murah, dalam RM20 kalau tak silap saya. Tanpa melengahkan masa, jom kita start tukar minyak. Okey, dah cuci dah cap dia. Getah pun okey. Filter kat dalam ni pun okey. Okey, saiz nut belakang dia ni saiz 19. Okey, nak buka cap ni dia kena ikut jam. Okey, next kita nak tukar oil filter saiz 8. Kita buka oil filter lawan jam. Oil filter baru, tak dia kat dalam, masukkan je macam tu. Dah siap tukar oil filter. Okey, ketatkan. Okey, sampai di sini saja video penukaran minyak hitam untuk motor Y-Suku saya. Terima kasih kepada yang menonton video saya sampai habis. Kalau berminat dengan konten saya ni, mohon untuk share, like dan follow. Okey, terima kasih. Bye.